Terbanglah bersama kehidupan realiti agar tidak dijatuhkan oleh mimpi fantasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Farid bin Ismail dan berusia 16 tahun. Saya merupakan adik didik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nibong yang terletak di Limbung Tebal Pulau Pinang. Sekolah saya berkod PA4003. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku, terutamanya buku yang berasaskan dengan motivasi, inspirasi dan kehidupan. Pada kali ini, saya akan membincangkan sebuah buku yang penuh dengan pengajaran hidup yang mendalam berjudul Patah Sehat Sebelum Sembuh edisi kedua. Buku Patah Sehat Sebelum Sembuh edisi kedua ini adalah kesinambungan daripada Patah Sehat Sebelum Sembuh yang pertama. Buku ini membawa kita menyelami lebih dalam perjalanan hidup watak utama seperti Aiman dan Adila yang berdepan dengan pelbagai cabaran dan konflik dalam mencari makna sebenar kehidupan. Siri motivasi dan nilai murni berjudul Patah Sehat Sebelum Sembuh edisi kedua merupakan sebuah buku yang mengisahkan tentang kebincangan hidup. Buku hasil pena Edi Ramli ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Terutamanya golongan remaja yang pernah atau sedang berada dalam fasa yang meruntuhkan hingga sukar untuk mencari jalan keluar. Dalam karya ini, ia menekankan tema kesabaran, keberanian untuk berubah dan pentingnya pemahaman diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang penuh kekecewaan dan ketidakpastian. Buku terbitan Nasihat Holding ini diterbitkan pada tahun 2023. Buku ini setebal 292 halaman bercetak, mempunyai sisi kandungan sebanyak 73 bahagian. Ayo bersama saya kita memahami, menyelami dan mendalami buku ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan dua watak utama iaitu Aiman dan Adila yang berusaha mengatasi kesakitan dan kekecewaan dalam hidup mereka. Aiman yang terperangkap dalam kesulitan emosi dan kekeliruan hidup, berjuang untuk mencari jalan keluar namun sering berhadapan dengan kegagalan yang menyakitkan. Begitu juga dengan Adila yang melalui cabaran hidupnya sendiri mencari ketenangan dan pemahaman tentang erti kehidupan yang lebih mendalam. Walaupun kedua-dua watak ini melalui jalan yang berbeza, akhirnya mereka menyedari bahawa proses-proses penyembuhan bukanlah berlaku sesuatu sekelip mata. Ia memerlukan masa, kesabaran dan usaha yang tidak pernah berakhir. Aiman, seorang lelaki yang merasa terperangkap dalam kehidupannya. Aiman tidak mudah menyerah walaupun dia seringkali kecewa. Dia adalah simbol kepada mereka yang melalui fasa-fasa sukar dalam hidup sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki keadaan diri. Adila merupakan seorang wanita yang juga berhadapan dengan kekecewaan dan kegagalan dalam hidupnya. Melalui pengalamannya, Adila belajar tentang pentingnya kekuatan dalam diri untuk terus bangkit setelah jatuh. Watak ini mengajarkan kita bahawa kesulitan yang kita hadapi adalah sebahagian daripada perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Tema dan moral yang terdapat dalam buku ini salah satu diinspirasikan untuk memotivasikan para pembaca. Antaranya, penyembuhan memerlukan waktu. Dalam kehidupan, kita sering berhadapan dengan kegagalan atau kekecewaan yang meruntuhkan semangat. Namun, buku ini mengingatkan kita bahawa penyembuhan itu memerlukan masa. Kadang-kadang kita perlu patah terlebih dahulu sebelum kita dapat sembuh. Proses ini mungkin lambat, tetapi dengan masa dan usaha, kita akan bangkit kembali. Dan yang terakhir, kekuatan dalam diri sendiri. Buku Patah Sehat Sebelum Sembuh edisi kedua juga menekankan tentang pentingnya kekuatan dalaman. Kedua-dua watak utama Aiman dan Adila belajar untuk menemui kekuatan dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan kegagalan menakutkan mereka untuk terus berjuang dan mencapai impian mereka. Pada pendapat saya, gaya penulisan dalam buku ini sangat baik dan menggunakan kosakata yang sangat mendalam dan penuh emosi. Setiap kata-kata yang diungkapkan oleh watak-wataknya begitu hidup dan menyentuh hati. Penulis berjaya menggambarkan konflik dalaman watak-watak dengan penuh penghayatan, membuatkan para pembaca merasa dekat dengan mereka. Ia seperti mengajak pembaca untuk turut serta dalam perjalanan hidup watak-watak ini. Buku ini terdapat salah satu kelebihan utama, iaitu sisipan ruangan glosari pada akhir halaman memudahkan saya seperti pelajar
untuk mengetahui maksud-maksud perkataan yang digunakan dan dapat menambah kosakata pembaca. Tema-tema yang dibincangkan sangat relevan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya bagi mereka yang sedang berhadapan dengan cabaran atau kesulitan dalam hidup. Buku ini bukan sekadar menghiburkan, tapi juga memberi inspirasi untuk bangkit dan berjuang semula setelah jatuh. Persis kata Melayu, selepas hujan pasti ada pelangi. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Akhir kata, buku berjudul Patah Sayap Sebelum Sembuh edisi kedua adalah sebuah buku yang penuh dengan pengajaran hidup yang sangat bermakna. Juga mengingatkan kita bahawa tidak ada kegagalan yang tidak bererti. Setiap kesakitan yang kita alami adalah sebahagian daripada perjalanan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Bak kata patah, jatuh sekali, bangkit 1000 kali. Sekian, terima kasih.